Assalamualaikum guys. Kali ni kawan bawa nasi ulam. So kita ada ulam ni lah, kacang botol, ulam raja, kacang panjang, kita ada timun, kita ada ikan goreng. So kita ada tempe, kita ada tahu juga. Dan yang paling best sekali, kita ada ni kat bawah. Kita ada sambal meninggal. Kemudian kita ada sambal kicap ala Johor ni, nampak? Okey, kemudian selain daripada tu, kita ada juga yang kita ada budu telur rebus. Memang mantap. Okey. So, lauk-lauk ni dimasak khas oleh isteri saya. So, kita try. Okey. Pertama sekali kita akan cuba macam biasa sambal meninggal kita. Okey, ni sambal meninggal kita. Tak lah. Sambal kena banyak guys, bau sedap makan.